Cukup-cukup nak haram mu. Kalau kata gamuk dapat mementua perangai sopa dengan toyo hampa ni. Bak mengkedara cukup beradon. Banyak akai. Tak padan dengan duk tadang dekat hospital Tanah Bahia tu hampa tahu tak? Dia punya beradon nak mengkedara hat tu, nak mengkedara hat ni. Tak mau mengkedara hat tu, tak mau mengkedara hat ni. Macam nak haram mu. Padahal hospital ni bagi mengkedara cukup lengkap dah. No, cafeteria depo tu segala mak nenek benda mengkedara. Duk jual kat dalam tu pilah mengkedara. Tak mau dah seronok nak buat hamba abdi, nak buat babu, nak buat aku ni macam kulit batak dia bayar bulan-bulan tu. Nak haram tak padan dengan nak mampu. Elok ni masa duk tidur tengah malam tu kan aku tekup dengan bantai tang muka tu biar dia keras pi atas katil tu. Suruh depa bungkus je bangkai dia tu balik mai kamboi. Senang aja. Cukup-cukup nak haram. Hawak tak lalu hampa tahu dah Kak Odah ni dah 2 malam turut-turut dah duk teman baru tu dekat hospital hampa tahu. Kira 2 malam jugalah bang Ibrahim hampa tidur tak boleh nak senerai betih gebu Kak Odah ni tahu. Bangsa nak haram. Aku ni ingat hari ni boleh lah balik ni nak mandi-mandi, nak berehat-berehat, tidur kat hospital bukan boleh nak belunjuk-belunjuk. Tak selesa, tak sama macam kita tidur kat rumah kita sendiri kan. Ni mai kita nak balik ni dia boleh pula kata nak mengkedara masa lemak cili padi ayam dengan bayam. Tak cukup-cukup nak haram lagu tu dekat cafeteria tu berlambak-lambak benda mengkedara duk ada. Hospital pun bagi benda mengkedara semua cukup lengkap dah. Jenis bangsa tak sedap diri lagu ni lah nyawa dah hujung-hujung biji dah orang kata kan. Tu pun jangan beradon. Hak cafeteria punya tak sedap lah. Hak hospital punya tak berasa lah. Aku gampi tapak kaki tak muka tu hilang tak berasa. Bukan kata tak berasa tak nampak dunia dah kus lagi. Si belalang kacung Suraya ni pun tem-tem lah. Mak tu nak mampui lah. Mak menakan nak beranak lah. Nak haram apa tujuk turun semua lah. Nak pelepah diri lah tu. Dia ingat aku ni bodoh macam dengan dia kot. Padahal lah juga dengan tua pelak abang pendek tu buta kayu buta karet. Duk julang sangat menantu tak boleh nak bagi sekor cucu pun dekat dia tu. Tak nak buluk dia nak jaga hang dekat hospital lah ni. Menantu yang hang duk kata, hang duk maki, hang duk candek sedia-sedia ni. Sebab-sebi tak kena kat mata hang tu juga yang duk oleh hang dekat hospital ni hang tahu tak? RM2 aku kedarat aku semua hang kedara sebab tu je. Kira nasib baiklah hati perut aku ni tak macam hang. Mau kalau kata gamuk aku boleh buat hati kering sopa dengan hang ke? Pakai merempat seorang diri lah hang dekat katil hospital tu haram jadah. Hoi. Baru pada muka mau ajak lagu tu je mak mentua pilih kasih, mak mentua perangai sopa dengan nak haram. Elok hari tu tak payah bawa pergi hospital biar mampu kering kat dalam rumah tu baru lagi pada muka dia. Masa duk sehat ni dekat kita ni kata macam-macam duk candek kita mau kalau kata gamuk boleh candek tu tak perhati orang sebelah dah. My time terkejut gempak sakit sukar lagu ni tak lepas juga nak minta tolong aku. Takkan cukup-cukup nak haram perangai lagu tu. Kau dah ni pun buat semua ni sabit aku pandang laki aku je. Aku pandang Bang Ibrahim mampak mau kalau kata gamuk dak ke tak nak buluk aku Selepas kuah masa lemak kita tu dah mula cantik lagu tu sayang kau dah lempak masuk pi kat dalam tu kita punya bayam bubuh lah banyak mana hampa mau kan. Kau dah bubuh tak banyak mana pun bayam tu habuan babi dah lui dalam kelebuk tu sekor aja nak mengkedara. Duk ketak nak mengkedara masa lemak cili padi ayam dengan bayam sangan tu yang kau dah buat juga ni. Hang tengoklah lagi mau kalau kata gamuk mengkedara tak habis kau aku lumuk tak muka tu aku tak heran dah mak mentua ke apa ke. Dah lah mengkedara ni haram 5 duit pun tak pernah bagi tak pernah huluk dekat kita ni menitah nak mengkedara hak tu mengkedara hak ni mengkedara hak tu mengkedara hak ni. Si Suraya nak haram ni seronok lah dia terlepas tak gaduh nak pergi jaga orang tua pelak ni dekat hospital kan. Tah ni laki bini dua-dua ekor tu lepas pergi sampai ke Hanyai dah apa lah ni minta-minta lah kena belah dengan lori balok kau jalan tu baru pada muka. Cukup nak haram kau orang ajak geram kau dah. Aku ni penat tak sangka dah ni yang tahu dah. Kelas sekali kau dah tabuk pergi dalam tu kita punya daun kunyit sagi rebah pendek tu mengkedara tak berbau daun kunyit sagi dia kata kita buat tak ikhlas pula babi tu. Dia bukan kira daun kunyit kita tanam tu tumbuh ke tak tumbuh ke daun kunyit tu kita beli ke tak beli ke dalam kepala otak tu fikir tak elok je semua pasal aku ni. Untuk hampa adik-adik kau dah mana nak buat rumah hidaman atas tanah sendiri kau dah nak perkenalkan hampa dengan satu construction yang terhebat dekat utara ni. Siapa lagi cik oi mau kalau kata gamuk bukan Ho Construction. Depa punya kontraktor ni berpengalaman lebih daripada 40 tahun cik oi. Pula tu berdaftar sah dengan CIDB. So hampa semua tak payah takut tak payah risau sayang bukan scam memang trusted lah Ho Construction ni. Booking ni serendah RM1,000 saja sayang oi. Pembayaran penuh pula hampa boleh bayar 5 kali sepanjang tempoh pembinaan rumah hampa tu. Showroom depa ada dekat Exit Tol Pendang tak sayang. Depa cover area Perlis, Kedah, Pulau Pinang tapi bukan island atau kat Seberang Jaya apa semua tu boleh lah. Semua kalau kata gamuk hampa adik-adik kau dah ada tanah sendiri nak bina rumah idaman hampa boleh pakai-pakai terpa mai cari Ho Construction. Promosi untuk bulan Ramadan yang akan datang sayang terhad untuk 20 unit saja siapa buat rumah dengan Ho Construction akan dapat set meja makan. Dan nak paling seronok sekali hampa boleh pilih sendiri sayang design apa pun tak ada masalah apa untuk set meja makan yang dapat free tu. Booking serendah RM1,000 saja. Tosa dok nganga tunggu dah sayang pakai-pakai celapak mai cari Ho Construction.